Hai, selamat datang semua. Hari ni kita akan bedah siasat sikit satu topik penting, dasar awam. Boleh kata inilah dia kotak peralatan yang kerajaan guna untuk membentuk hala tuju negara kita. Kan, ini soalan yang besar sebenarnya. Setiap hari, macam-macam cabaran timbul. Jadi, macam mana sebenarnya satu idea untuk selesaikan masalah-masalah ni boleh bertukar jadi satu tindakan yang betul-betul dilaksanakan? Inilah dia antara isu-isu panas yang selalu kita dengar dan rasa. Benda-benda macam inilah yang jadi pencetus, yang buat kerajaan rasa, okey, kita kena buat sesuatu. Dan tindak balas rasmi kerajaan inilah yang kita panggil dasar awam. Baiklah, jom kita mulakan. Kenapa sebenarnya dasar awam ini sangat-sangat penting? Percayalah, ia bukan setakat dokumen-dokumen tebal yang tersimpan dalam fail je. Okey, cuba kita tengok definisi ni. Yang menariknya, dasar awam ni bukan je pasal apa yang kerajaan buat, tapi ia juga merangkumi apa yang kerajaan pilih untuk tak buat. Kadang-kadang, keputusan untuk tidak campur tangan tu pun satu dasar juga. Iyalah, dunia kita kan sentiasa berubah. Teknologi baru datang, isu sosial pun makin kompleks. Sebab itulah dasar-dasar lama perlu dikaji semula. Contoh paling senang, kita dulu ada wawasan 2020. Tapi bila realiti berubah, ia digantikan dengan Dasar Kemakmuran Bersama 2030. Semua ini untuk pastikan Malaysia kekal relevan dan kompetitif. Sekarang, persoalannya, macam mana satu idea besar kerajaan tu diterjemahkan jadi sesuatu yang kita boleh nampak dan rasa? Sebenarnya ada 3 peringkat utama. Cuba bayangkan, kita nak bina satu bangunan. Dasar tu macam visi besar arkitek. Program pula ibarat pelan lantai yang lebih terperinci. Dan projek, inilah bilik-biliknya. Ia tindakan paling spesifik yang beri kesan terus kepada orang ramai. Tiga-tiga ni saling berkait rapat. Dan kena ingat, proses ni bukan sekali jalan je. Ia satu kitaran yang tak berhenti. Macam yang kita boleh nampak, ia mula dengan kita kenal pasti masalah dulu. Lepas tu, kita reka jalan penyelesaian, laksanakan dan yang paling penting, kita nilai balik. Menjadi ke tak? Kalau tak berjaya, kita patah balik ke peringkat awal. Ia satu proses belajar dan tambah baik yang berterusan. Okey, jadi macam mana kita nak tahu satu dah satu berjaya ataupun gagal? Untuk ukur kejayaan ni, kita kena faham beza antara dua benda penting, matlamat dan objektif. Senang cerita, matlamat ni macam destinasi akhir kita. Ia besar, umum dan berbentuk impian. Manakala objektif pula, ia macam papan tanda di sepanjang lebuh raya. Ia spesifik, boleh dikira dan ada tarikh luput. Mustahil kita nak capai matlamat kalau tak ada objektif yang jelas untuk kita ikut. Nah, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling rumit dan mencabar dalam proses buat dasar. Ia adalah tentang membuat pilihan-pilihan yang sukar atau dalam bahasa mudahnya, trade-off. Ayat ni, inilah dia puncanya. Kerajaan tak boleh bagi semua benda kepada semua orang sepanjang masa. Duit, masa, tenaga kerja, semuanya terhad. Jadi, nak tak nak, mereka terpaksa buat pilihan. Ini trade-off yang pertama dan paling biasa kita jumpa. Kita nak pastikan semua orang dapat layanan sama rata walaupun prosesnya jadi lambat. Atau kita nak sistem yang super laju dan cekap, tapi mungkin ada yang akan tercicir. Sistem online memang cekap, tapi bukan semua orang ada akses internet kan? Seterusnya, kita ada pertembungan antara keselamatan dan kecekapan. Sekatan jalan raya atau roadblock memang penting untuk keselamatan, tapi ia juga boleh sebabkan kesesakan lalu lintas yang teruk dan membazirkan masa orang ramai. Jadi, mana satu yang lebih utama? Dan yang terakhir, dilema klasik antara kebebasan individu dengan keselamatan masyarakat. Kita semua nak kebebasan untuk berniaga online, tapi pada masa yang sama, kita tak nak jadi mangsa skamer. So, kat mana kita nak letak garisan pemisah antara kebebasan dan kawalan? Jadi, kesaksamaan, kecekapan, keselamatan dan kebebasan. 4 nilai yang kita bincangkan tadilah yang menjadi macam 4 tiang utama dalam pembinaan sesebuah dasar awam. Inilah kerangka yang digunakan untuk menimbang tara semua trade-off yang wujud. Jadi kesimpulannya, setiap dasar awam yang kita nampak hari ini adalah hasil seni mengimbangi. Pembuat dasar sentiasa perlu cari jalan tengah antara 4 tiang ni. Tak ada satu formula pun yang sempurna. Ia sentiasa satu proses tawar-menawar untuk cari kompromi terbaik untuk semua.
pada penghujungnya, setiap undang-undang, program dan projek yang dilancarkan tu, ia sebenarnya satu pertaruhan, satu percubaan untuk membina masa depan yang lebih baik dengan apa saja maklumat dan sumber yang kita ada pada hari ini. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk anda fikirkan. Antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam sekitar, atau antara privasi data peribadi dan keselamatan negara, apakah trade-off terbesar yang kita sebagai sebuah masyarakat perlu hadapi sekarang? Fikir-fikirkanlah.